nak beli. Sayang ayah dulu. Tak beli sayang ayah dulu. Ayang. Yeay. Jadi 11. Satu biar beli satu. Setip dari 10. Ya. Kalau Pia beli, kalau ibu ayah beli 2 anak patung unta tu barulah jadi 8. Kalau ibu ayah beli 1 anak unta tu, jadilah 9. Ibu ayah belum beli lagi. So sepatutnya berapa? 11. Sepatutnya 11. Sepatutnya 12, betul? Mula-mula 12. Kan? Lepas tu 11. jadi 11. 11 Jadi kalau ayah beli seletip, So kalau beli selotip tinggal 10 lah. Okay, alright. So barang kena RM2, satu hari satu lah. Happy tak? Happy tak? Tak cakap happy pun. nanti Pia Peluk dulu. ayah, Ya. nanti boleh tak? Jadi boleh tak? Dia belikan seletip. Boleh, tapi nantilah saya belikan. Okay? Nanti tu bila kita pergi kedai RM2. Mana? Iyalah, betul lah. Kita pergi kedai RM2 kan nanti kita nak cek barang. Rupiah, saya pergi umrah dengan ibu tu. Ya, tapi So, kita beli terus kejap lagi. Nanti. Aduh. Aduh. dia nak beli sekarang. Ayah. Ayah. Ah. Ayah. Ya. Tapi hati nak beli hari ni. Kalau beli hari ni kita beli terus 11 lah. So, umrah dah tak payah beli dah. Yelah, dah beli terus hari ni. Pergi hari ni. Tapi dia boleh beli satu. Yelah, takkan nak beli satu. Lepas tu beli satu lagi. Lambat lah. Nak cukup 10, 11 tu. Yelah, tapi dia nak satu je seletip. Yelah, tapi kalau pergi beli, alang-alang biar belilah terus 10 ayah dah tak ada hutang dengan Piara. Beli terus lah 11 so tak ada hutang dah, tak payah beli dah unta. Tak payah beli dah apa-apa. Pasal Nak beli satu je seletip. takkan nak pergi kerja RM2 nak beli satu je. Yelah, kalau Jauh dah RM2 tu. memang Ha. nak beli satu je. Siapa yang drive? Ayah. Ayah yang drive kan? Kalau macam tu, I pergi je lah dekat Mr. DIY. Mr. DIY tak termasuk dalam 11 barang kedai RM2 tu. Maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kedai RM2, kalau Mr. DIY barang dia mahal, lebih daripada RM2. Biar je lah. Mana boleh biar? Hmm. Kalau pakai duit biar boleh.